Ready Akmal? Dah. Okay, lepaskan brake. Masuk gear drive. Okay, lega brake. Nampak dia macam gagal kamu ni kalau masuk DJ ni. Saya tengok mic kamu ni macam banyak benda boleh gagal. Gagal? Ya. Jadi saya nak tolong kamu ni. Nak tak saya tolong? Saya memandangkan saya pun asyik selalu gagal je. Saya pun boleh lah tuan. Demi saya untuk mendapatkan lesen, saya okey je. Okay, saya beritahu kamu kena bayar sikit. Boleh? Bayar? Bayar sikit. Bayar apa tuan? Bayar dekat lesen lah. Tak boleh ni tuan. Tak boleh? Boleh kan? Tak apa, saya bagi kamu fikir 3 hari. Nanti kamu datang, kamu fikir jawapan kat saya. Bayar sikit je. Berapa je tuan? Tak banyak, 250 je. Okey. Pergi-pergi dulu ya. Kalau macam tu, beri masa saya. Beri masa lah. Saya akan Assalamualaikum. Sudah. Terima kasih tuan. Lagi. Awak dah buat rutin harian. Okey, baik. Tak ada. Okay, jalan. Hari ni kamu macam ada penambahbaikan sikit. Baguslah kamu check apa ni ESM. Okay. Terima kasih tuan. Tapi saya rasa ada benda yang kurang lagi kat kamu ni. Saya tak tahulah apa yang kurang tu. Tentang tawaran semalam, macam mana? Okey tak? Tentang tawaran semalam, sebenarnya tuan, saya rasa berat hati sebenarnya nak terima tawaran tu. Kenapa berat tu? Yalah, sebab bagi saya itu adalah satu rasuah. Dan saya pun kalau boleh saya tak nak lah untuk rasuah. Walaupun saya asyik gagal je, biarlah saya gagal. Tapi saya rasa saya tak nak untuk ambil rasuah. Kalau macam tu kamu kena hadapi gagal dia banyak kali lah, kan? Macam mana saya nak tolong ni? Saya nak tolong kamu bayar sikit je. Tak, itu bukan rasuah lah. Ni kamu tolong saya. Saya tolong kamu, kamu tolong saya balik. Macam itu cara dia. Bukan rasuah ni. Maksud tuan? Soal macam hadiah lah untuk saya. Saya dah tolong kamu, kamu tolong saya balik. Okey, kalau macam tu berikan saya tempoh beberapa hari lah untuk saya bagi tahu. Berapa hari lagi saya nak kasih? Lagi 2 hari awak nak JPJ tau. Saya nak kena settingkan untuk awak lagi. Okey, saya satu hari lagi. Okey, boleh. Okey, 1 hari lagi awak fikir betul. Kalau tak betul juga, tak apalah. Awak hadapilah gagal yang banyak kali tu. Boleh? Boleh tuan. Okey, setuju Okay, saya setuju. Okey, terima kasih tuan. Okey, sedia? Sedia. So saya tanya awak dulu. Macam mana dengan tawaran saya tu? Sebenarnya tuan, saya dah fikir masak-masak. Saya minta maaf. Saya tetap dengan pendirian saya. Okey, awak tetap dengan pendirian awak. Tak apa, saya pun tak boleh buat apa sangat. Itu keputusan awak kan. Tapi saya cakap satu lah,
datang kali kedua pun, kali ketiga pun, saya tetap akan gagalkan awak. Itu perjanjian saya. Boleh macam tu? Okay. Kalau awak nak lulus senang je. Awak bayar, lulus. Senang je. Okay. Okay. Okay, tak apa. Awak dah fikir macam tu, tak apalah. Esok pun dah jadi PJ, saya pun tak boleh buat apa. Kan? Jadi awak ada lah gagal awak tu. Okay, baik tu. Baik. Tak payah belajar hari ni. Awak dah gagal lah. Lulus senang je. Awak bayar, lulus. Nanti jumpa lagi. Tak payah belajar hari ni. Awak dah gagal lah. Awak dah gagal lah. Awak dah gagal lah. Gagal lah. Dah. Man, kau kenapa Man? Muka macam stres je. Okey tak? Aku ni sebenarnya dalam dilema tu. Sebenarnya aku ni ada masalah tau. Tapi aku tak nak cerita kat orang sebenarnya. Aduh, macam mana ni? Alamak, kita kan dah kawan lama. Kau kalau ada masalah kau cerita je dekat aku. Mana tahu masalah kau aku boleh tolong. Ha? Aku tengah dilema tu. Cikgu aku tu lah asyik nak tekan aku je. Untuk kalau nak lulus kena bagi lebih. Aku pun mandu pun dah betul. Aku dah bawa kereta, tarik handbrake, pakai tali pinggang, tapi ada je yang tak kena. Serius Amal? Ini dah macam tak betul je cara dia. Ini aku rasa ada salah dia. Jangan lari lah. Ayah. Dekat sana tadi kan? Ha? Dekat sana tadi Ada apa? Akmal nampak ada pakcik dia ambil duit daripada orang pakai jaket mahal. Ayah, itu apa tu ayah? Oh, itu macam rasuah. Ayah. Rasuah tak apa ayah? Rasuah ni perbuatan yang keji. Dia nak mencapai sesuatu dengan jalan yang mudah. So anak harus jauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok ni. Rasuah ni perbuatan yang tak elok. So anak kena jauhkan. Okay? Dulu bapak pun pernah ambil rasuah tau. Walau macam mana pun susah kita hidup, jangan ambil rasuah. Dulu bapak ambil rasuah sebab nak besarkan kau. So tolonglah jangan ikut perangai bapak. Tapi ayah, kalau kita nampak orang tadi ambil rasuah, apa yang kita nak buat ayah? Antara langkah yang efisien adalah kita hubungi SPRM anak untuk kita laporkan tentang kes ni. Oh, macam tu. Jadi ayah, ni handphone ayah, jomlah kita hubungi SPRM sama-sama. Baik, jom. Hello pakcik SPRM, ini pakcik SPRM ke? Bapak saya ambil rasuah.
saya rasa saya terima tawaran tuan. Okey, baik. Nanti saya bagi location. Awak datang sana ya. Mana? Bawa tenang. Sebenarnya kami dapat laporan daripada seseorang yang tidak diketahui bahawa anda terlibat daripada rasuah. Hello, Assalamualaikum tuan. Saya nak bagi tahu satu aduan berkenaan dengan rasuah, iaitu kawan saya telah menjadi mangsa rasuah